Seringkali bila kita buka aplikasi YouTube, ni asal nak tonton video tutorial atau dokumentari panjang. Tapi akhirnya masa kita terbuang berjam-jam sebab asyik scroll video shorts kan? YouTube ialah platform perkongsian video terbesar di dunia dan fungsi shorts direka untuk memberikan dorongan pantas. Namun, jika anda rasa ia mengganggu ketenteraman feed utama anda, jom saya tunjukkan trik mudah untuk menyembunyikan YouTube Shorts daripada paparan anda. Selepas anda buka aplikasi YouTube, tekan You. Kemudian tekan Settings. Seterusnya pilih Time Management. Selepas itu pergi ke bahagian Daily Limits. Dan tekan pada butang ini. Anda diberi beberapa pilihan untuk tetapkan tempoh had tontonan video YouTube Shorts. Untuk tutup terus YouTube Shorts, pilih 0 minutes. Selepas ini, jika anda atau anak-anak anda memilih untuk menonton video Shorts, paparan seperti ini, "You have reached your Shorts feed limit" akan dipaparkan. Sekarang anda boleh tonton video panjang dengan lebih fokus. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe saluran ini untuk lebih banyak tips digital tersembunyi. Jumpa lagi pada video seterusnya. Bye!